أجمعين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan jemaah sekalian, insya-Allah kuliah kita kemarin kita pada malam ini, insya-Allah kita pergi ke surau ke menjemput seorang ustaz lagi yang kita menjulung kalimah pertama kali kita bersua dengan beliau. Itu Ustaz Muhammad Muaz bin Muhammad Amin, asal Keluang Johor. Jawatan semasa ialah Ketua Pensyarah Al-Quran dan Al-Sunnah. Institusinya Madrasah Hadis Darsa Selangor. Ya, insya-Allah latar belakangnya tu Hafiz Al-Quran, syahadat, tahfiz dan sebagainya. Banyak panjang ya, insya-Allah. So untuk tidak melengahkan masa lagi, kita dengan sukacita dan menyambut yang bahagia Ustaz Muhammad Muaz bin Muhammad Amin untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiya lahu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa, begitu juga para jemaah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak kurang rasa hormat dan ta'zim saya kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih lagi berikan kita taufik untuk kita datang ke rumah Allah Taala, untuk kita sujud di hadapan Allah Taala, untuk kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya saja dengan rahmat, kasih sayang, taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahawa Nabi bersabda: innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Nabi bersabda, sesungguhnya al-malaikah, malaikat-malaikat Allah Taala, dia akan mendoakan kepada orang yang lepas dia salat, dia masih lagi duduk dekat dalam rumah Allah Ta'ala. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari telah menyatakan bahawa maksud fi musallah, maksud adalah seseorang itu lepas salat, dia duduk dekat tempat salat dia, tak semestinya tempat yang dia salat tadi. Maksudnya adalah ruang salat. Maka Nabi bersabda, orang macam ni malaikat akan doakan untuk dia, malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, wahai Allah, kau ampunilah dia, wahai Allah, engkau rahmatilah dia. Jadi mudah-mudahan duduknya kita selepas kita salat maghrib, kita sedang mendapat doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi
bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha." Siapa yang man ghada ilal masjid, berpagi dia pergi rumah Allah Taala, aw raha, dan petang pun dia pergi rumah Allah Taala, Allah a'adda Allahu lahu, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan untuk dia fil jannah, dalam syurga, apa dia? Nuzula, satu hidangan untuk tetamu, yang macam mana kita sediakan untuk tamu bila datang rumah kita. Maka dekat syurga nanti, orang yang ulang alik pagi petang dia pergi rumah Allah Ta'ala, Nabi bagi tahu a'addallahu lahu, Allah Ta'ala akan sediakan dekat syurga dia nanti tu. Bukan dia masuk syurga, tapi nak bagi tahunya dalam syurga dah tersedia lah. Maksudnya dia akan masuk lah syurga Allah Ta'ala. Apa dia? Hidangan yang istimewa Allah Ta'ala akan sediakan. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia ulang alik pagi dan petang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah ini pertama kalilah saya jumpa tuan-tuan, dan tuan-tuan pun jumpa saya juga. Mudah-mudahan kita bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut dalam hadis Bukhari, antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu, 7 golongan yang mana akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala ketika mana tiada naungan melainkan naungan arasy Allah. Adalah apa dia? Rajulani tahabba fillah ijtama'a wa tafarraqa ilaih. 2 orang yang kasih dan sayang dia kerana Allah, dia bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada petang kali ini saya satu tajuk yang mungkin kita tak asing lah kan, berkaitan tentang Syiah, dan saya berniat untuk baca kitab lah. Kitab ni asal bahasa Arab, cuma saya dah mudahkan, saya dah terjemahkan, dan PDF tu saya dah send untuk nota kuliah ni, saya dah send dekat tuan pengurusi kot, nota untuk malam ni lah. Saya dah terjemahkan, ada lebih kurang 13 muka surat, cuma tak tahulah kita sempat tak sempat. InsyaAllah Ta'ala, mudah-mudahan ada rezeki yang lain kita boleh sambung lagi insyaAllah Ta'ala. Berkaitan tentang kitab ni, tajuk dia Hikbatun Minat Tarikh, cerita tentang macam mana golongan-golongan Syiah, mereka telah main peranan yang sangat besar sehingga rosak porak-peranda agama Islam. Umat pun berpecah, dan dia telah menyebabkan pertumpahan darah yang berlaku kan. Ini dia punya natijah, kita panggil goal dia. Dia punya goal dia apa dia? Bahawa dia nak usahakan macam mana semua orang-orang Sunni ni, kita ni ahli sunnah wal jamaah ni, untuk ikut juga diorang Syiah kan. Jadi sebelum kita mula, Syiah ni, kalau biasanya orang ingat Syiah ni mungkin dia solat batu kecil kan, solat dia batu dan sebagainya lah. Masalah utama ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah sebenarnya bukanlah perkara yang lain, tapi root cause dia punya akar dia sebenarnya adalah akidah yang dipanggil sebagai imamah leadership kan, kepimpinan. I'tiqad akidah Syiah bahawa kepimpinan ni mestilah lantikan daripada Allah Ta'ala direct. Macam mana Allah Ta'ala lantik Nabi SAW, macam tu jugalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lantik selepas Nabi SAW secara eksplisit, secara nas. Mesti Allah Ta'ala yang lantik. Yang kedua, imam ni, dia imam yang maksum. Maksum maksudnya tak ada dosa. Yang ketiga, imam ni dia mestilah dia ni juga antara kategori yang dipercayai oleh Syiah. Imam ni
dia ni masih sampai sekarang dia dapat wahyu daripada Jibril alaihi salam. Dan imam ni dia tahu bila hujan turun, bila hujan berhenti, semua yang berlaku dia tahu. Macam mana Jibril alaihi salam turun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam tu jugalah dekat imam-imam diorang. Dia panggil Isna Asyariyah, 12 imam. Yang masyhur lah Syiah ni, dia ada banyak sangat dia punya pecahan dia. Cuma yang masyhur ni Isna Asyariyah, 12 imam kan. Jadi diorang punya i'tiqad bahawa selain daripada lantikan Allah Subhanahu Wa Taala, diorang tak layak untuk dapat position tu. Maksudnya diorang telah merampas kan. Kemudian imamah ni dia bukan sahaja leadership dalam politik, tapi dia hanya senyap dialah yang boleh transfer, yang boleh pass down ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang dia kata bahawa aku percaya sekian sekian sekian, mana reference kita? Kita budak-budak kecil kan, dia hafal antu'mina billah, rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini asas kan rukun iman. Jadi kita perlu question ke orang yang beriman ni, kita kata ada ke malaikat dalam Quran? Ada ke nabi dalam Quran? Benda tu tak perlu. Sebab apa? Dia ma'lum minaddin bid-darurah. Suatu benda yang secara umum pasti orang tahu. Bila satu orang datang tentang satu kepercayaan, aku percaya sekian-sekian. Mana reference kita adalah yang pertama sekali adalah Al-Quran. Al-Quran ada tak cakap berkaitan perkara tersebut? Syiah, diorang percaya bahawa imam yang diorang berimani lah, maksudnya yang diorang punya imam, 12 imam tu, semuanya perkara tersebut adalah termasuk dalam rukun iman. Maksudnya yang kita percaya rukun iman tu, Syiah juga dia selitkan juga imamah, leadership ni termasuk dalam rukun iman diorang. Okey, jadi soalan kita, kenapa orang pergi kepada Syiah? Kita tengok mungkin dekat Malaysia ni agak terkawal, tapi terkawal tu dari sudut mereka tak boleh nak expose, nak buat secara publicly, nak buat flyers. Okey, kita ada majlis ni, tak, dia orang tak berani lah, sebab dalam undang-undang memang dah ada fatwa dan sebagainya. Cuma benda tu masih berjalan dari sudut senyap-senyap kan, dia orang sendiri je. Cuma benda tu ada, masih ada kan, masih lagi ada. Dan banyak pun ada di Kelang, ada di Kedah, ada di Gombak kan, dia orang masih lagi lah. Dan bila kita sebut tentang i'tiqad, kita kena kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sebut tak rukun iman kita, every single perkara yang ada dalam rukun iman explicitly Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Semua ada dalam Quran, terang dan jelas. Bila datang Syiah, dia sebut tentang imam, ini akidah. Bila akidah, kita nak benda tu sepatutnya ada dalam Quran lah. Sebab sepatutnya semua orang kena tahu kalau benda tu benda yang rukun iman, yang kita kena beriman. Jadi bila kita tanya ada tak dalam Al-Quran, pertama yang kita kena persoalkan, ada tak dalam Al-Quran? Sebab Allah Ta'ala kata Quran ni hudan lil muttaqin, dia adalah guidance, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi sepatutnya kena ada dah dalam Al-Quran. Jawapannya kita semua dah tahu, memang tak ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita selalu tanya bahawa, orang biasa tanyalah Sunni, pendapat ahli sunnah wal jamaah, apakah diorang punya position terhadap Syiah? Biasa kita ditanyakan, okey, apa kita punya position ahli sunnah wal jamaah? Diorang kata Syiah ni, kita katalah Syiah ni kafir ataupun tak. Sepatutnya itu bukan soalan dia.
Soalan dia adalah, apakah position Syiah terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah? Adakah Syiah regard, diorang menyangka, diorang anggap Ahli Sunnah, kita ni, Sunni ni, sebagai Muslim ataupun tak? Itu soalan dia. Dalam kitab Al-Anwarul Lami'ah fi syarhi Ziyaratil Jami'ah. Kitab ni, Ziyarat Al-Jami'ah, dihimpunkan doa-doa kalau orang nak ziarah di Madinah dan sebagainya. Biasa kalau kita ziarah baginda Nabi SAW, kita akan selawat atas Nabi dan sebagainya. Syiah juga, dia ada buku-buku doa dia. Bila dia diri di hadapan imam mereka, diorang akan ada wirid dan doa. Jadi dalam buku tu, apakah doa yang diorang akan baca? Bila di Madinah akan nampak orang yang Syiah berdiri dan sebagainya, dia akan baca, dia akan nangis sebagainya. Jadi apa yang dia orang tengah baca sebenarnya? Dalam doa tu ada satu ayat, bunyi dia, wa man jahadakum fahuwa kafir. Mereka diri di hadapan imam-imam mereka yang 12 ni, dan mereka akan baca doa sehingga satu ayat mereka akan kata, dan sesiapa yang mengingkari kalian maka dia kafir. Jadi siapa yang mengingkari Isna Asyariyah ni, akidah dia orang ni? Siapa lagi? Kan? Ahli Sunnah wal Jamaah, kita lah. Maksudnya, bila dalam kitab Syarah Al-Anwarul Lami'ah sebut dengan jelas, orang yang tidak beriktikad, beriman seperti mana Syiah, dia orang telah kafir. Jadi Syiah telah keluarkan Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ni semua, di sisi dia orang, kita ni kafir. Kita bukan orang Islam. Kenapa dia orang boleh sebut macam tu? Kemudian kita tanya pula, habis tu kalau dia orang i'tiqad kita ni kafir, kenapa dia orang masih bergaul dengan kita, makan sembelihan kita, kadang sembahyang belakang kita, dia sembunyikan. Jadi dalam kitab syarah dia, Al-Anwarul Lami'ah, dia sebut bahawa kalaulah Syiah ni dia expose, dia cakap dengan terus terang bahawa kita ni kafir, akan menyusahkan kehidupan dia orang. Macam mana dia orang nak makan nanti, dia orang nak bergaul nanti, orang semua dah tak buka jalan dah kat dia orang, dan susah untuk dia orang dakwah orang lain pergi dekat agama dia orang. Sebab dia orang jelas-jelas dah bagi tahu kita ni kafir, maka orang akan lari dan susah untuk dia orang dakwah orang lain masuk kepada agama dia orang. Ini sebenar-benarnya lah. Ini sebenar-benar i'tiqad, keyakinan Syiah terhadap kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan akhir sekali, bila kita ni kafir, darah kita halal lah. Maksudnya membunuh kita pun ibadat di sisi diorang, termasuk dalam ibadat, sebab kita orang kafir, kau Islam. Kembali kepada ayat dalam Al-Quran tu tentang imamah, nama-nama imam diorang kan. Al-Khumaini pernah ditanya, Al-Khumaini orang kenal kot. Al-Khumaini dia ada satu kitab, nama kitab dia Kashful Asrar. Dalam kitab tu dia ditanya, dia antara orang yang jawab lah. Dia ditanya, kalaulah benda ni benda yang penting, kan akidah, sepatutnya dia disebut dalam Al-Quran. Tapi kenapa Al-Quran tak sebut? Jadi apa jawapan Khumaini yang bijaksana? Kan? Dia jawab apa? Dia kata, sebenarnya dalam Al-Quran ni dah ada dah nama 12 imam tu. Dah ada dah. Allah Ta'ala dah sebut dah nama 12 imam tu terang-terang dalam Al-Quran. Kemudian orang yang
nakkan mereka-mereka yang nakkan keduniaan, mereka-mereka yang nakkan pangkat di dunia ini, mereka-mereka yang nakkan jawatan dekat dunia ini, telah padam nama imam-imam diorang dalam Al-Quran, sehinggalah sampai sekarang nama tu tak ada dalam Al-Quran. Maksud Khumaini kata tu, mereka-mereka yang nakkan keduniaan, mereka-mereka yang nakkan jawatan, referring kepada siapa tu? Kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan semua sahabat yang lain. Maksudnya sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in telah tukar ubah Al-Quran sebab diorang nak habuan dunia, pangkat dunia. Cerdik tak dia orang punya jawapan tu? Sampai nak fikir susah, dia punya pusing, sampailah sahabat lah yang jadi mangsa. Sahabat telah ubah Al-Quran ni. Sebenarnya ada nama-nama imam tu dalam Al-Quran. Ini kenyataan satu orang, Al-Khumaini, orang yang kita tahu dia siapa, kan? Jadi ini sebenar-benarnya diorang punya i'tiqad, kan? Maka kenapa kita perlu, mungkin ada soalan lah, kenapa kita perlu belajar juga pasal ni? Kerana kita nak kekalkan komuniti kita kena 100% ahli sunnah wal jamaah. Daripada sudut mana? Daripada ilmu lah salah satu caranya. Kita tak boleh nak buat macam negara-negara lain, Syiah bom Sunni, Sunni bom Syiah, tak jadi apa. Kan orang akan ingat apa? Muslim kill another Muslim. Orang Islam bunuh sama sendiri. Kita kena tengok hikmah zaman Nabi SAW, ketika mana zaman Nabi sendiri dah ada munafiqin. Sahabat offer, ya Rasulullah, boleh tak aku nak pancung kepala dia dan sebagainya? Nabi kata apa? Jangan. Kalau tak nanti orang-orang akan cakap bahawa Nabi telah bunuh sahabat dia. Ini hikmah dia. Itu bukan cara dia. Cara dia adalah al-ilm. Education ada 3. Kata Syekh kami, Syekhul Masyayikhina Hazrat Mufti Taqar rahimahullah, cara dia 3 je. Education, education, education. 3 ni. Dengan cara ni insya-Allah taala, maka lama kelamaan kebatilan akan hilang. Tapi bila kita tak sedar, kita nampak orang lain tanam kubur mak ayah dia, atuk dia tegak macam tu. Kita kata, oh tu mungkin mazhab lain kot, tak apalah, asal dia tak kacau kita kan. Tanam tegak macam tu. Kenapa kita kena jaga komuniti kita kena 100% ahli sunnah wal jamaah? Kerana kita tengok sejarah. Contohlah satu, Iran. Sekarang ni Farsi lah, Iran kan, Iran sekarang. Iran tu dulunya ahli sunnah wal jamaah semuanya tu. Ada 3 imam-imam hadis yang besar dekat sana. Imam Kutubus Sittah. Ada 3 imam yang besar. Yang pertama apa? Imam Abu Daud. Kita kalau ada Kutubus Sittah, antaranya Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud dekat Sijistan, Iran. Kemudian Imam Ibnu Majah dekat Qazwin, Iran. Kemudian Imam Muslim Ibn Hajjaj dekat Naisabur, ibu kota Khurasan dekat Iran. Kemudian kita ada Imam Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ramai lagi lah dekat Iran. Itu semua tempat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sekarang ni bila kita sebut Iran, so automatically semua datang Syiah. Datang selepas zaman tu 400-500 tahun sebelum, datang satu dinasti, dia muncul sebagai sufi lah, seorang sufi. Kemudian pada waktu tu Syiah Muslim masih lagi 80%. Kemudian
Safavid dynasty datang, kemudianlah betul-betul diorang telah paksa semua orang-orang kat situ, dan wilayah sebahagian yang kecil dia diorang tukar menjadi Syiah. Kan dah banyak lagi negara jiran dia, Iraq, habis kan. Jadi untuk kita kekalkan semua kita ni ahli sunnah wal jamaah, dengan kita belajar ilmu, mudah-mudahan kan Allah Ta'ala pelihara akidah kita, dan Allah Ta'ala tinggikan balik kan nilai iman, perjuangan umat Islam ini kan. Sebab tu kita kena tengok macam mana Syiah telah buat dekat Uthman radhiyallahu an, dekat Iran tu. Diorang ni dekat kubur Abu Lu'lu' tu kan, siapa dia tu? Dia tu pembunuh Umar radhiyallahu taala anhu. Setiap tahun diorang akan pergi dekat kubur dia, diorang akan meraihkan kematian Umar radhiyallahu taala anhu. Dan caci maki sahabat ni adalah benda yang biasa bagi diorang kan. Saya tak pasti dah tahun lepas ke mungkin 2 tahun lepas kan, ada viral satu video lah orang Malaysia, tapi bukan dekat Malaysia, rasanya kat negara lain kan. Dia kata laknat kepada Umar kan. Kerana apa? Kerana hadis Bukhari, Umar sebelum Nabi wafat, Nabi minta bawa kertas, Umar tak nak. Maka dia kata laknat kepada Umar ibn Khattab kerana telah melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diorang yakinlah, sebab diorang rasa itu yang kuat. Kerana apa? Kita dekat sekolah pun sampai darjah berapa je kita belajar kan. Kemudian mungkin ada yang masuk universiti dan sebagainya, diorang punya pegangan tu diorang tak tambah lagi diorang punya input berkaitan akidah dan sebagainya, maka diorang akan terjebak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah sebut banyak tempat dalam Al-Quran berkaitan tentang sahabat radhiyallahu taala anhum kan. Allah Taala cerita jelas-jelas dalam Al-Quran ketinggian dan keagungan sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah Taala kata apa? Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Kan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, Allah Taala telah redha dengan orang-orang beriman. Jelas-jelas Allah Taala kata Allah Taala redha. Kan siapa kita nak laknat sahabat radhiyallahu taala anhum? Allah Taala kata Allah redha dengan mereka. Siapa ni? Sahabat yang baiat di bawah baiatul ridwan kan, di bawah pokok ketika tu kan. Sahabat seramai 1,400 orang, ada yang kata 1,500 orang. Allah Ta'ala kata apa? Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dekat dalam hati diorang ni. Jelas-jelas Allah Ta'ala kata diorang ni orang betul, orang beriman, orang yang bukan orang munafik kan. Ayat yang lain kan Allah Ta'ala cerita tentang golongan muhajirin. Jelas-jelas Allah Ta'ala cerita tentang diorang punya keikhlasan, diorang punya iman ni. Allah Ta'ala kata lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah Ta'ala kata orang-orang muhajirin yang mereka diusir daripada tempat mereka hijrah kan, tinggalkan, diusir. Mereka nak apa sebenarnya ni? Mereka hijrah ni yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka nakkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan kurniaan Allah Taala. Allah Taala sebut yabtaghu ni, ini perbuatan hati, nak, yakin, iman, ini semua perbuatan hati. Orang kita tak tahu iman orang lain apa yang dia nak, tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah keluarkan apa yang ada dalam hati sahabat ni. Allah Ta'ala sebut jelas-jelas diorang memang nakkan keredaan Allah Ta'ala, diorang memang nakkan kurniaan Allah Ta'ala kan. Jadi orang-orang yang macam ni kan, Allah Ta'ala sebut jelas-jelas tentang keadilan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Tapi Syiah diorang telah ubah sejarah. Diorang kata sahabat
musuh dengan sahabat yang lain. Diorang saling menyimpan kebencian terhadap satu sama lain. Sedangkan Nabi SAW sedang bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kan, iaitu sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian datang selepas tu selepas kurun ketiga hijrah, kan, datang fitnah yang jelas. Diorang telah menjatuhkan antara satu sama lain, kan. Diorang bagi tahu bahawa sahabat ni menjatuhkan antara satu sama lain, saling memusuhi antara satu sama lain, kan. Diorang fitnah siapa? Abu Bakar, Umar, Ali, Talha, Zubair, Fatimah, Aisyah. Diorang jelas-jelas kata siapa yang bunuh Fatimah? Aisyah. Diorang ajar anak-anak diorang yang bunuh Sayyidatina Fatimah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka bila datang diorang ni telah manipulasikan sejarah dengan riwayat-riwayat yang palsu, kan. Oleh sebab itu, kan, kita kena tengok balik, kan, mana satu riwayat yang tepat, kan. Antaranya yang diorang ubah bahawa Ali radhiyallahu taala anhu ni, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ni ada kebencian terhadap sahabat yang lain, dan sahabat yang lain pun ada kebencian terhadap Ali radhiyallahu an. Kan, ini diorang punya fabricated sejarah lah, kan. Diorang punya sejarah yang palsu, kan. Kalau kita tengok dalam riwayat yang sahih bahawa ketika mana Ali radhiyallahu taala anhu nak melamar siapa dia? Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali nak melamar siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar, Umar, Ibn Khattab datang kepada Ali radhiyallahu taala anhu bagi tahu apa? Wahai Ali, tidakkah engkau nak pergi jumpa Nabi SAW dan melamar Fatimah? Siapa ni yang datang? Abu Bakar dan Umar, yang bagi tahu dekat Ali bahawa tidakkah engkau nak pergi kepada Nabi SAW untuk melamar Fatimah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda kepada Ali. Nabi bagi tahu, wahai Ali, kau pergilah jual engkau punya perisai ni, kemudian hasil tu jadikan dia mahar untuk pernikahan, dan aku akan sediakan yang sesuai untuk engkau dan Fatimah radhiyallahu taala an. Kemudian Ali jual dengan siapa? Ali datang kepada Uthman ibn Affan dengan bawa perisai itu. Ali kata, wahai Uthman, aku nak jual dengan kau dengan harga 400 dirham. Kemudian selepas Ali kata, selepas aku terima duit ni, Uthman kata, tidaklah yang lebih berhak daripada perisai ini adalah aku, dan engkau lebih berhak, dan tidaklah lebih berhak dengan duit ni adalah engkau, yakni Ali radhiyallahu taala. Kemudian Uthman radhiyallahu taala anhu telah bagi balik. Uthman kata, ambil, ini hadiah aku, perisai ni kau ambil, aku bagi kau hadiah dan duit tu kau punya. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu jumpa Nabi SAW dan dia ceritakan apa yang berlaku. Kemudian Rasulullah SAW telah doakan kepada Uthman radhiyallahu an, dan Nabi SAW telah ambil sebahagian duit tadi dan telah bagi kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an, bagi tahu, wahai Abu Bakar, kau belilah apa yang sesuai untuk putriku Fatimah radhiyallahu taala anha untuk belanja rumah dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW telah panggil Abu Bakar, Umar, Uthman, Talha, Zubair dan beberapa sahabat yang lain. Nabi bagi tahu, inni ushhidukum, aku bersaksi ke atas kalian, aku menjadikan kalian semua saksi bahawa aku mengawinkan Fatimah dengan Ali radhiyallahu taala anhu dengan mas kahwinnya 400 dirham. Maka ni sejarah ni menunjukkan bahawa sahabat dan Ali radhiyallahu taala anhu, mereka ni saling tolong menolong,
diorang sendiri yang offer kepada Ali radhiyallahu taala anhu untuk melamar Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Ali dalam satu riwayat ni dalam kitab, kalau dekat nota tu boleh dapatkan, saya ada listkan berapa kitab yang tak boleh nak baca lah. Maksudnya kitab tu kitab Syiah, ada berapa kitab. Cuma dalam nota ni saya selitkan riwayat daripada kitab Syarah Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah ni kitab Syiah, antara yang memang banyak fabricated hadis dan kisah. Cuma dalam kitab tu ada riwayat bahawa Ali radhiyallahu taala anhu telah memuji sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ali kata sahabat ni pagi dengan wajah yang kusut masai sebab malam mereka telah habiskan untuk menangis dan sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita bawa riwayat ni? Sebab nak counter kepada Syiah bahawa tengok dalam kitab engkau sendiri ada riwayat Ali yang memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah taala kita akan mulakan kitab ni dengan kisah daripada awal lah, selepas kewafatan Nabi sehinggalah Allahumma salli ala Muhammad, sehinggalah habis maksudnya insya-Allah taala sehingga pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Dan dalam kisah tu mungkin saya habiskan sikit dalam 2-3 minit insya-Allah. Dalam bab ni nanti insya-Allah sekiranya ada rezeki dan kesempatan kita akan sambung baca pada khilafah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Semua saya nak point out satu benda yang kita akan yang dalam nota itulah yang saya tak sertakan dalam tu, adalah tentang dalam kitab tarikh. Banyak-banyak kitab tarikh yang paling popular Sunni pun pakai tu, orang-orang Syiah pun pakai tu juga. Apa kitab dia? Tarikh At-Tabari, Imam Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid At-Tabari, wafat pada tahun 310 Hijrah. Imam Az-Zahabi sebut beliau ni sebagai thiqatan hafizan ra'sal mufassirin. Imam Zahabi kata Imam Tabari ni orang yang thiqah, terpercayai, seorang yang hafiz, hafal hadis banyak, seorang yang ketua dalam ilmu tafsir, juga dia ketua dalam a'immatul fiqh, juga dia ni termasuk dalam imam-imam dalam ilmu fiqh. Jadi ini ni Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari ni kenapa ramai orang guna kitab ni? Kan kerana ada beberapa alasan disebut oleh para ulama. Yang pertama kerana Imam Tabari antara orang yang awal, wafat pada tahun 300 lebih Hijrah. Kemudian kerana keimaman dan keilmuan Imam Tabari rahimahullah. Dan orang percayalah dengan Imam Tabari. Yang ketiga, kerana Imam Tabari, bila dalam Tarikh At-Tabari, Imam Tabari akan bawa sanad-sanad Imam Tabari. Imam Tabari tak, bila ceritakan dalam kisah, dia tak bawa kisah tanggung macam tu. Dia akan terus bawa sanad sekali, kan? Sanad sekali. Jadi bila orang-orang Syiah, orang-orang sesat ni, dia akan ambil semua yang ada dekat dalam tarikh ni. Dia tak tengok sanad, asal sedap je boleh hentam sahabat, dia orang akan pakai, kan? Tapi kita pula kita tahu Imam Tabari tulis semua tu, bukan Imam Tabari tak tahu bahawa yang aku tulis ni pun ada kisah yang palsu. Ini kadang-kadang orang yang tak belajar, maksudnya macam mana nak sebut dengan perkataan yang lebih elok dan lunaknya, maksudnya kita jangan pandang rendah dengan imam, seolah-olah kita tak tahu, imam tu pun tak tahu, lalah kita salahkan Imam Tabari. Tengok Imam Tabari tu pun bawa hadis yang palsu, sedangkan kita tak baca dalam muqaddimah kitab Imam Tabari bahawa Imam Tabari dah sebut dah dengan jelas-jelas cara beliau menulis kitab tu. Kan? Untuk saya bacakan nas Imam Tabari dalam muqaddimah ni panjang, saya khulasahkan. Saya bawa satu perkataan. Imam Tabari kata kat sini. Imam Tabari kata, "Fama yakun fi kitabi hadha min khabarin dhakarna an ba'd al-madin mimma yastankiruhu al-qari'uhu wa yastashni'uhu sami'uhu min ajli annahum la
لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا. Imam Tabari kata, kalaulah fama yakun fi kitabi, apa yang ada dekat kitab aku ni, yang aku sebut ni, yang mana yastankiruhu qari'uhu, orang baca akan pelik, wa yastashni'uhu sami'uhu, orang dengar akan rasa apa benda ni, min ajal, kerana riwayat ni lam ya'rif, tak tahu kesahihan dia, wala makna fil haqiqah, kita tak tahu apa betul tak betul riwayat ni. Imam Tabari kata falya'lam, dia kena tahu bahawa riwayat-riwayat tadi tu bukan salah aku. Lam yu'ta fi dhalika min qibalina, bukan salah kami. Tapi kata Imam Tabari, wa innama utiya min qibali ba'dina naqilihi innama addaina dhalika ala nahwi ma udiya ilaina. Imam Tabari kata, tapi aku ni riwayatkan apa yang aku dengar, kan, atas amanah ilmu aku, apa yang aku dengar, aku bawa semua sanad sekali. Jadi kalau kau rasa riwayat ni tak betul, kau ceklah sanad dia, jangan pakai. Jangan salahkan aku, tugas aku dah selesai, aku bawa sanad, tugas engkau untuk cek. Ini manhaj Imam Tabari. Dan manhaj ni disebut jelas oleh siapa? Oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab dia Lisanul Mizan dekat terjemah Imam Tabari. Dan saya akan akhiri dengan petikan ni. Imam Ibnu Hajar kata apa? Aktharal muhaddithin fil a'saril madiyati min sanata 200 halumma jarra idza saqul haditha bi isnadih i'taqidu annahum, apa kata Imam Hafiz Ibn Hajar, i'taqidu annahum tabarra'u min uhdatih. Ulama-ulama hadis yang dulu, kalau dia orang tulis kitab, dia orang bawa sanad, maka ketahuilah bahawa bila dia orang bawa sanad, dia orang dah lepaskan tangan dah. Jangan nak salahkan dia orang. Dia orang tabarra'u, dia orang dah lepaskan diri dia orang daripada tanggungjawab. Maksudnya orang yang datang kenalah cek riwayat tu betul tak betul. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, kita akan tengok dalam, kita akan masih tahfiz, kan, antaranya kita akan tengok riwayat Abu Mikhnaf, ini juga pemalsu hadis. Juga riwayat Al-Kalbi, Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi pun pemalsu hadis juga, pemalsu sirah, kan. Maka Syiah akan ambil riwayat-riwayat macam ni. Sebab tu bila kita baca, kita tengok sanad je kita tahu. Sanad ni tak boleh pakai. Macam mana kau nak jadikan hujah sanad yang lemah, yang palsu? Ulama hadis kata memang teruk sanad dia. Maka sekadar itu dulu insya-Allah taala, kan, mudah-mudahan apa yang setakat kadar ini Allah taala kurniakan kita taufik dan hidayat. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita semua termasuk dalam mereka yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.